Tak guna ramai kawan tapi suka buka aib kita. Repost Mia Sarah Nasuha raih perhatian ramai. Kongsi semula atau repost pelakon Mia Sarah Nasuha menyorot perhatian ekoran dakwaan terpalit dengan isu memburukkan pelakon Puteri Balkis dan keluarganya yang tular baru-baru ini. Menerusi repost yang dibuat di aplikasi TikTok, Mia dilihat seolah-olah memberi gambaran dirinya turut kesal dengan isu yang tular. Selain dari itu, terdapat satu repost yang dibuat meraih perhatian netizen mengenai rakan yang membuka aib rakan sendiri. Kata Mia Sarah, baru nak sedih sebab kita tak ramai kawan tapi hari ini Allah tunjuk tak guna ramai kawan tapi suka buka aib kita. Suka tengok kita jatuh buat dosa sama-sama tapi yang malunya kita seorang. Bagaimanapun, sehingga kini pelakon berusia 21 tahun itu tidak memberi sebarang respon ekoran dirinya yang sedang menjadi bualan hangat di media sosial. Sebelum ini, Puteri Balkis tampil membuat pendedahan di media sosial mendakwa Mia Sarah terlibat dalam aktiviti tidak bermoral. Malah di media sosial turut tular video dan foto dipercayai Mia berimej seksi sedang berhibur di kelab malam. Isu tersebut tercetus selepas Puteri Balkis mendakwa tindakan Mia Sarah yang pernah memburukkan dan menghina ibunya Nora Shikin Muhammad Aziz. Untuk korang yang sukakan video ni, jangan lupa tekan button like, subscribe and bell notification.